subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Selamat menonton. Mula-mula cairkan mentega. Tumis bawang putih dan bawang besar. Kemudian masukkan daging cincang. Masukkan sos pasta tomato cendawan. Tambahkan juga potongan tomato. Untuk rasa lebih creamy, boleh campurkan sedikit cream cheese. Akhir sekali, tambahkan penyedap makanan dan serbuk lada hitam. Setelah masak, bolehlah mula diisi ke dalam mantau. Untuk rasa yang lebih padu, tambahkan keju mozzarella. Kukus dengan api perlahan selama 2 hingga 3 minit. Wah, nampak sedap kan? Guys, jomlah cuba resepi mudah ni dan jadikan idea jualan korang. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe.